korang peminat penyanyi Michael Jackson, ya, ini adalah review untuk korang. Dan filem Michael yang ditayangkan untuk tahun ini, bulan April, yang berdurasi 2 jam 10 minit, cukup bila korang tengok durasi selama itu. Aku boleh dikatakan sangat-sangat puas hati, dan aku ada dengar juga lagu-lagu dia yang sebelum ni, walaupun tidaklah meminati Michael Jackson 100%. Jadi untuk movie kali ini, mungkin ada yang tanya-tanya, ia adalah movie biografi menunjukkan perjalanan dia menjadi seorang raja pop. Ya, bila aku tengok secara keseluruhan untuk movie ni, ia boleh dikatakan dia adalah ikonik untuk dalam kelas dia yang tersendiri. So, orang kata bila korang tengok perjalanan dia tu, perjalanan bagaimana dia naik daripada seorang, orang kata, bangsa kulit hitam yang miskin yang duduk di Indiana ketika itu, sangat-sangat susah. So, untuk korang yang dah tengok, korang boleh nampaklah bagaimana ayah dia seakan-akan memaksa. Kalau ikutkan, kalau korang tengok, Michael Jackson start bukan sebagai solo artis. Dia dengan abang dia sebagai satu grup. So, ayah dia, orang kata ni projek ayah dia lah. Ayah dia, sebab ayah dia yang uruskan, dan dikenali sebagai Jackson 5. Dan bila memandangkan hanya Michael saja yang menyanyi, jadi dia sahaja yang lebih menonjol. Jadi waktu diorang Michael tengah, masa tu Michael masih lagi kecil dan abang dia pun dah besar. So aku tak tahulah sekolah tu macam mana, sebab waktu dia kecil tu dia sekadar ringkas tau. Dia tunjuk depan depan tu sekadar ringkas, dan dia straightforward. Terus Michael Jackson bergerak solo, dan waktu ni diorang dah senang, keluarga diorang dah senang, dah berpindah, dan ada salah seorang abang dia tak follow diorang di rumah baru tu. So hanya ada 3 orang sahaja abang dia yang duduk di rumah baru tu. So boleh dikatakan mewah lah bila nama dia dah menempah nama dalam bidang nyanyian. Jadi ayah dia masih lagi sebagai seorang pengurus, dan memandangkan Michael Jackson nak bergerak solo dan dia dah selesa solo, jadi dia tak nak lah melibatkan abang dia. Dia sebenarnya sayang family, tapi dia dah selesa bergerak solo. Dan kalau tengok daripada gaya ayah dia pada mula-mula sekali, kita boleh nampak dia sebenarnya macam nak control. Kita faham dia memandangkan Michael dah famous dan dia nak Michael tu bawa nama keluarga. So bila bawa nama keluarga, dia kena bawa lah abang-abang dia juga. Jadi orang kata dia seolah-olah macam dia nak push anak-anak dia yang lain, iaitu abang Michael Jackson. Tapi dalam masa yang sama, dia nak tumpang populariti Michael Jackson tu sendiri. Kira anak bongsu dia lah. Sebab Michael Jackson yang last
Sebab kalau tengok pada mula, dia yang paling kecil. Jadi dia yang paling menonjol dan dia yang paling famous lepas dia orang kata dah senang. So boleh nampak, korang yang dah tengok, korang boleh nampak dia punya konflik antara Michael Jackson dengan ayah dia sendiri. Mak dia tak ada masalah sebab mak dia sangat-sangat memahami, sangat supportive dia dalam kejayaan nyanyian dia, dan dia sendiri pun tak setuju apa yang dibuat oleh suami dia dekat anak dia, si Michael Jackson. Boleh nampak lah cara dia tu. Sebenarnya itulah sebab dia nak bawa kejaya sebagai solo. Tiba-tiba ayah dia macam tak suka. Orang kata nak bawa juga abang-abang dia, nak bawa juga nama keluarga. Sebab dia orang pun start daripada berkumpulan. Jadi di sinilah korang boleh tengok populariti dia makin naik dan macam mana dia naik. Dan ada satu scene tu dia boleh nampak dia nak, orang kata dia nak push dia ke level yang lagi tinggi. Dan kalau ikutkan, aku tak sure lagu dia, kalau korang tengok yang mula-mula tu, dia hanya nyanyi saja. So ada satu scene tu, aku tak tahu dia kumpul ramai-ramai dalam satu tempat. Jadi dia nak campur nyanyian dengan tarian. Di situlah kalau korang tengok music video dia menyanyi sambil menari. Tapi lagu genre pop lah. Jadi di situ ada satu scene tu, dia cuba campur elemen dua, nyanyian dan tarian. So di situ aku nampak, oh, mungkin inilah idea dia. Dan satu lagi idea dia, kalau korang dah tengok, idea dia pun ambil tengok dekat, aku rasa dia tengok tu macam tengok dekat TV. Idea untuk macam konsep album dia, nama album dia, dia ambil tu just tengok TV saja. Dia dah boleh dapat ilham dan malam-malam pun dia fikir rentak lagu, lirik lagu. Jadi di situlah kita boleh nampak dia boleh mencipta dia punya karya dia sendiri. Jadi tak pelik lah Michael Jackson, walaupun dia dah tak ada, lagu-lagu dia, nama dia masih lagi orang sebut. Jadi pada yang dah tengok, korang rasa macam mana? 2 jam 10 minit tu cukup atau tak? Kalau tak cukup, jangan risau, di hujung akan ada sambungan. Dan aku pun baru dapat tahu semalam tak silap, memang akan ada sambungan. Dan di hujung tu dia ada tulis the story will be continue. Dan aku pun dikabarkan, kalau tak silap aku, pelakon yang jadi Michael Jackson, iaitu anak saudara dia sendiri, ada yang kata mengesahkan akan ada Michael yang kedua dan kemungkinan besar akan ditayangkan pada tahun 2028. Dia ada bagi tarikh lah spesifik. Dia ada bagi tarikh. Cuma aku, sebab sekarang ni masih di peringkat awal, jadi tak dapat spesifik tarikh. Cuma hanya boleh dikatakan 2028. So, apa kata korang untuk movie Michael yang mengetengahkan kisah Michael Jackson? Jangan lupa komen dekat bawah. Tengok aku di movie yang akan datang. Bye!